Pok Ah ada cerita sikit tau. Minggu lepas tiba-tiba Yam Zoro ajak Pok Ah pergi Langkawi. Pok Ah ngikut je lah sebab Yam Zoro yang nak bayar semua ni. Yam Zoro kata dia ambil package dengan Langkawi package. Murah je dia cakap untuk 2 orang. RM719 sekali dengan kereta sewa dan juga dapat menginap dekat Melati Tanjung tepi pantai macam ni. Masa lepak tepi pantai tu Yam Zoro cakap dia ada rahsia nak beritahu dekat Pok Ah. Disebabkan dapat sekali island hopping dalam package ni, Yam Zoro cakap dekat Tasik Dayang Bunting nanti dia cakap rahsia tu. Dah sampai kat Dayang Bunting, Pok Ah pun ajak dia pergi dekat ujung tu, suruh dia cerita. Tengah-tengah Yam Zoro tu nak cerita boleh pula, lalu si Karim kontainer naik kayak. Untung jugalah dalam package ni dapat sekali skycap. Yam Zoro cakap dekat atas puncak gunung nanti Yam Zoro akan ceritakan semuanya. Dah sampai kat atas tu Yam Zoro barulah buka cerita. Dia tanya, ingat tak 2 hari lepas sebenarnya turn Pok Ah dapat duit kutu. Yam Zoro minta maaf, dia cakap dia dah zorokan dulu untuk pergi Langkawi ni. Kepada yang pergi Skycap, kalau tengok ada perempuan terikat dekat Skybridge tu, itu Yam Zoro. Siapa suruh dia zorokan duit kutu Pok Ah? Padan muka.